Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Alhamdulillah binti Arifin, nombor market 29972 di Universiti Utara Malaysia Sintop untuk menyaksikan pertandingan nyanyian Sugandoi sempena Borneo Cultural Festival 2025 yang dianjurkan oleh KPC Sabah dan KPC Sarawak. Pertandingan ini bukan sahaja untuk mengasah bakat pelajar, namun untuk mempamerkan tradisi rakyat Sabah dan Sarawak. Bersama saya hari ini timbalan pengarah pertandingan nyanyian Sugandoi iaitu Maria Usun. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya untuk ditemu bual. Bolehkah anda kongsikan apakah objektif utama pertandingan nyanyian ni? So, basically untuk pertandingan Sugandoi ni, pertandingan merupakan pertandingan menyanyi tapi dalam bahasa kaum-kaum yang terdapat di Borneo. So, pertandingan ni akan memperkasarkanlah student ni dalam bidang-bidang dalam bahasa-bahasa. So, diorang boleh mendalami bahasa-bahasa yang terdapat di Borneo and sekaligus menjadi bakat-bakat tempatan lah. So, that's all. Bersama saya peserta daripada pertandingan nyanyian Sugandoi iaitu Benny. Apa perasaan awak bila menyertai pertandingan ni? Perasaan saya sangat bersyukur kerana ada peluang untuk menyertai persembahan inilah. Apa yang mendorong awak untuk join pertandingan ni? Yang mendorong saya untuk join pertandingan ini adalah kawan-kawan saya kerana diorang cakap ambil peluang, jadi saya tidak buang peluang itulah, saya pergi je. Penonton dilihat sangat terhibur dengan persembahan yang diberikan. Mari kita tanya apa pendapat penonton. Bagi saya rasa nampak unik lah sebab saya tak pernah nampak nyanyian macam tu sebelum ni. Sebab saya daripada Pulau Pinang, so tak nampak lah nyanyian seunik macam tu. Saya rasa sangat terharu dapat nampak persembahan yang sangat menarik macam tu. Selepas selesai semua persembahan, tibalah masa untuk pemenang diumumkan. Bersama saya pemenang pertandingan Sugandoi. Okey, apakah perasaan awak selepas menang pertandingan ni? So saya sebenarnya agak terkejut sebab kebanyakannya memang lagu yang sangat mencabar, lepas tu diorang sangat baguslah menyanyi. Jadi memang saya terkejutlah dan tak expect sangat pun. Oleh itu demikian berakhirlah sudah liputan saya untuk pertandingan nyanyian Sugandoi sempena Borneo Cultural Festival 2025. Assalamualaikum.